Ikan biasanya berenang laju, meluncur cantik di laut. Tapi ada satu spesies pelik namanya long-lure frogfish yang lebih suka berjalan. Ya, ikan ini memang boleh berjalan macam haiwan darat. Long-lure frogfish guna sirip dada dan pelvis yang berbentuk macam kaki. Dia tak berenang jauh sangat. Dia merangkak perlahan-lahan di dasar laut sambil mengintai mangsa dalam diam. Gaya dia macam askar komando bawah air. Bentuk badan dia pula comel tapi mengelirukan. Warna dan tekstur dia boleh ikut sekeliling. Kadang-kadang nampak macam batu karang, kadang-kadang macam sepan laut. Kalau tak perhati betul-betul, mungkin tak perasan dia ada. Kehebatan dia terletak pada teknik penyamaran dan serang handap. Atas kepala dia ada umpan palsu, kecil macam cacing. Dia goyang-goyangkan umpan tu untuk tarik perhatian mangsa. Bila mangsa datang dekat, dia telan sekelip mata sahaja. Kelajuan serangan dia pula luar biasa. Kurang daripada 1/5 saat je dia bersedut mangsa ke dalam mulut dia. Teknik ini sangat efisien, tak perlu kejar pun macam sniper laut. Ikan ini hidup dalam perairan tropika. Lokasi biasanya jumpa dia di Karibia, Bahamas dan Florida. Biasanya dia duduk diam-diam dekat batu atau karang, menunggu dengan sabar. Saiz dia kecil je, dalam 10 ke 20 cm. Tapi walaupun kecil, dia predator yang sangat handal. Udang, ketam kecil, ikan kecil pun dia sapu. Tak kisah besar mana mangsa tu, asalkan muat nak masuk mulut dia telan je. Satu lagi yang menarik, dia boleh ubah warna kulit dia mengikut persekitaran. Proses ni ambil masa beberapa hari. Dia tak tukar warna serta-merta macam sotong, tapi cukup untuk kekalkan dia tersembunyi. Long-lure frogfish ni pun tak suka bergerak jauh. Dia lebih kepada serangan dan tempat sembunyi. Macam pemangsa rahsia yang sabar tunggu peluang. Kalau manusia ada seni pertahankan diri senyap, frogfish ni pun ada gaya dia tersendiri. Dalam dunia ikan, dia antara spesies yang paling pemalas berenang. Tapi kepakaran dia terletak pada strategi. Tak banyak ikan pilih jalan macam ni, tapi frogfish ni buktikan strategi kadang lebih penting daripada kelajuan. Kita selalu sangka semua ikan sama. Tapi bila kita tengok spesies yang macam ni, baru kita sedar lautan simpan banyak misteri. Tak semua yang berenang itu kuat. Kadang yang jalan kaki pun boleh jadi yang paling bijak. Kalau rasa nak tengok frogfish ni depan mata, korang kena pergi selam scuba di kawasan terumbu karang tropika. Tapi jangan harap boleh nampak terus. Kadang-kadang, panel 10 minit pun belum tentu jumpa. Spesies yang macam ni, dia ajar kita suatu benda yang penting dalam hidup ni. Kadang kita tak perlu berlumba laju. Kalau kita tahu bila nak bergerak, bila nak tunggu dan bila kita nak menyamar, kita pun boleh jadi yang luar biasa. So kalau korang suka dengan story macam ni, korang nak tahu lagi fakta yang pelik dan benar, jangan lupa untuk subscribe, like and share video Storyverse dunia ni. Kami ada banyak lagi kisah menarik yang ingin dikongsikan dengan korang semua. Bye-bye.